Jom kita bedah siasat satu ayat Al-Quran yang sangat penting ni. Dah berabad lamanya, ayat ni jadi macam tiang seri untuk tradisi Islam. Ayat inilah yang selalu diguna untuk buktikan kita kena ikut hadis. Selain Al-Quran, Tapi apa sebenarnya maksud ayat ni dalam konteks asalnya? Jom kita siasat. petunjuk pertama kita bukan pasal teologi, tapi pasal ekonomi. Ya, duit. Ayat ni sebenarnya dibuka dengan perbincangan tentang harta khas yang dipanggil Al-Fai. Jadi kepada siapa harta Al-Fai ini patut diagihkan? Al-Quran senaraikan dengan jelas. Tujuannya sangat jelas, supaya harta tak berlega dalam kalangan orang kaya je. Okey, petunjuk kedua ada pada gelaran yang Quran guna untuk Nabi dalam ayat ni. Quran bezakan Nabi sebagai seorang insan dan Rasul sebagai fungsi penyampai risalah. Yang menariknya, ayat 59.7 guna perkataan Rasul. Ini merujuk pada tugas rasmi beliau. Dan Quran sendiri jelaskan, tugas Rasul hanyalah sampaikan wahyu, tak lebih, tak kurang. Petunjuk ketiga paling power, iaitu bila Quran sendiri tegur perbuatan Nabi. Tengok ni, Quran tegur Nabi sebagai seorang insan atas keputusan pribadinya. Ayat ni pula tegur kesilapan sosial baginda yang lebih utamakan pembesar dari orang biasa. Sekali lagi, Quran tegur keputusan strategik yang dibuat oleh Nabi, bukan Rasul. Nampak tak polanya? Teguran tu untuk baginda sebagai insan, bukan untuk risalah yang dibawa. Jadi, mari kita simpulkan semuanya dan lihat apa makna sebenar ayat ni. Dengan semua petunjuk tadi, kita nampak dua bacaan berbeza untuk ayat yang sama. Jadi, perintah terimalah apa yang Rasul bawa tu merujuk pada pengagihan harta Al-Fai. Ini timbulkan satu soalan besar. Di mana letaknya kata-kata Nabi sebagai sumber hukum?